Hari ini saya berada di Bamboo Hills untuk buat satu photoshoot bersama dengan satu pasangan pre-wedding yang mereka offer diri diorang untuk jadi talent untuk saya hari ini, dan saya akan saya akan shoot menggunakan Google Pixel 10 Pro XL. Saya akan highlightkan feature-feature baru dia seperti portrait mode yang ada 50 megapixel mode. Portrait mode selalunya kan file dia kecil. Jadi bila dekat sini, dekat Google Pixel yang baru ni, dia ada 50 megapixel mode untuk portrait mode. Yang kedua, kita ada long exposure. Saya percaya dekat previous model Pixel, daripada model berapa long exposure ada? 9 7 tak ada. Daripada previous model dia dah ada long exposure. Tak perlu pakai ND filter semua. Kita akan cuba juga yang tu, dan juga saya akan cuba juga add me tu. Lokasi ni sesuai dengan mood yang saya nak bawa, iaitu earthy. Earthy tu maksudnya warna-warna tanah lah, warna-warna brown, hijau kan. Dan saya juga suruh talent saya memakai pakaian yang according to the tema, konsep. Saya akan edit gambar-gambar saya menggunakan preset pack yang baru 2026. Belum release lagi. Kalau tak jadi kita still kena masak lagi preset tu, okey? Dan hari ni kita ada tripod. Kita ada videographer Fahmi. So hari ni mungkin kita boleh dapat a better POV of me shooting the thing bila kita ada tripod bergerak ini. Okey? Cuba angguk. Kalau pasal design dia pula, bukan saya rasa lah, ini very similar dengan previous model 9 Pro XL, di mana saya adalah seorang yang saya nak orang tahu saya pakai phone baru. Kalau saya pakai phone ni, orang tak tahu ni 10 Pro XL. Apa yang membezakan dia adalah saya pun tak tahu. Saya tahu Google kekalkan design ni adalah nak bagi satu identity macam Apple buat. Dia nak bagi identity yang strong untuk line up dia punya phone. Mungkin 4-5 tahun dia akan pakai design yang sama. Design dia sangat premium dan setanding lah dengan Apple iPhone, di mana dia menjanjikan kemasan yang sangat kemas. Saya adalah orang yang sukakan symmetry. Something yang macam dia dah ada satu bar kamera kat sini kan. Dia nampak kemas lah dari segi design. If you ask me, saya lebih prefer design yang kemas dan simetri macam ni. Okey, kita punya talent, bakal pengantin dah sampai. Betul, pukul 9 dah sampai. Saya Syikin. Saya Faiz. Boleh disclose tak tarikh perkahwinan? 20 bulan 12. Di? Kelantan. Kelantan kau? Kelantan ni Kelantan juga. Videographer Kelantan juga. Apa yang menyebabkan kita lebih daripada orang lain? Iaitu kita pandai kecek saja. Nampak? Kita lebih kat situ. Maksudnya nak beli nasi kerabu, orang lain dapat RM14 tau. Apa dia dapat RM11. Korang familiar tak? Kecek Kelantan lah tak? Familiar tak dengan Google Pixel phone? Pergi. Boleh pergi. Tak familiar. Maksudnya pengguna Apple lah ni. Tanpa melengahkan masa. Nampak tu leading line. Dia macam tu. 20 megapixel portrait mode. Let's go. Kita kena kecek Kelantan lah dok. Pak duduk depan. Okey, bagi layer. Lagi tak apa, tak jatuh. Saya tengok. Okey, Syikin ke belakang sikit lagi. Okey, 1, 2, 3. Okey, pandang situ, Pak pandang situ, Syikin pandang Pak. Cuba. Nampak problem with smartphone. Fokus kat depan, belakang pun fokus. Sepatutnya fokus kat depan, belakang tak fokus. Tapi dia agak fake lah. Jadi ni sebenarnya low angle lawa ni, low angle ni. Okey, I like the background. Wide lens 50. Saya nak bagi angle 45. Pak dari atas. Okey, 1, 2, 3. Oh lawa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lawa. Dia proses sikit. Tak apa, kita ada banyak lagi masa. Okey, Kelantan ni tak apa, dia biasa main dah legok. Kelantan biasa main dah legok pahal tak? Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. And I can move. 3. 1, 2, 3. Lawa. Syikin duduk belakang. But keep the angle. Nice. Agak tricky sikit. Faiz tinggi lagi daripada Syikin. Faiz bongkok sikit. 3. Kicking lagi. Okey, nice. Masuk sikit. Syikin. Dia habis zoom dia 3x. Dia tak nak compress sangat. So kita pergi dekat lagi. Nice. Okey, nice. Fatin. Fatin. Nasib baik aku tak sebut Jamilah. Okey. Lawa lah. Awan warna apa? Cepat jawab. Awan warna apa? Warna putih. Lembu minum? Susu. Aku takak dah. Okeylah. Itu je lembu. 1, Syikin, stay. 1, 2, 3. Okeylah. Okey, dah nampak dia. Okeylah, nampak lah. Siapakah suaminya? Faham tak? Lagi. Okey, nice. 1, 2. Lawa ni. Baik, ke sana sikit. Kata dah. Dia nak jari dah. Ni betul. Dia nak jari-jari dah tu. Dia hampir-hampir. Dia pan hanging. Dia 45 minit pan hanging. Lawa. Ui, lawa. Lawa ke pixel benar. Itu lawa. Jap dia hang. Okey, stay situ. Lawa. Lawa.
Okey, ni long exposure. Lawa kan? Buat gerak sikit lah masing-masing. 1, 2, 3. Okey. Okey. Jadi 1 mula 1, 2, 3. Aku kata dah. Nampak tangan dia. Okey. 1 tapak ke belakang. Yes. Gitu je. Jangan gerak sikit. Gitu je. 1, 2, 3. Okey. Lokasi ni lawa ni. Tapi macam mana kita nak framekan dua-dua bride kita di dalam frame itu dan nampak macam ada satu story. Okey ni. Apa? Bagi ke kiri sikit Pak Okey, nice. Okey, ni comel ni. Okey, 1, 2. Jejak ada orang. Tapi the bride should be closer to each other. Macam mana nak buat? Okey, ni ngelah dan ni wah ngelah ni. Kita kena edit dan dekat action ni kita boleh buat portrait blur. Kita tukar dia punya location of tempat dia fokus tu. Okey, disebabkan tengah-tengah kosong, cuba buat love kat situ. Dia gini dah. Nanti kita mungkin ada some adjustment lah. Ke arah Faiz sikit. I like this. Faiz tengok sana ni. Okey, masuk sikit dalam frame. Sikit je. Okey, nice. Stay Faiz, stay. 1, 2, 3. Okey. I think I got it. It's a wrap. Sesi photoshoot dah habis. Mari sini si awak. Abang nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sanggup sudi menjadi talent hari ini. Berpeluh-peluh kita sejak 9 suku tadi, sejam setengah. Macam mana first impression dekat Google Pixel? Gambar memang comel. Jangan sebab konten kau molek. Okey, konten ni. Molek. Memang comel gambar. Tu. Sebab masa awal-awal saya ayat ke dia tu, saya kata Bedeng nak shoot pakai apa? Gambar tu ke? Dia kata, tu lagi comel pada Aif. Tu. Boleh sebut sini. Saya awak tengok tadi adalah gambar yang belum diedit. Cumanya saya cuba sedaya upaya untuk edit. Mungkin penonton dah tengok gambar yang dah diedit sebelum ni tadi. Selamat ke gerbang perkahwinan, insya-Allah, dan terima kasih banyak-banyak. Untuk hari ni ada apa-apa nak cakap? Bedeng terima kasih sebab terpilih saya lah untuk jadi talent Bedeng untuk Google Pixel ni, and thank you so much. Saya tak ada apa nak cakap, cuma tak sabar tengok gambar lepas edit. Saya pun tak sabar nak bermalas-malasan. Tak tahu nak bila nak edit. Thank you so much guys for coming. Kita buat post wedding pula nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum.